Assalamualaikum. Bismillah. Apek nak kongsi satu penyiasatan apek lah waktu tengah malam ni Muzammil apek tengah menonton satu wayang mengenai satu skandal syarikat rokok dibongkarkan oleh seorang yang menyiasat tentang bagaimana syarikat rokok besar memanipulasikan masuk kimia amonia dalam nikotin untuk menagihkan manusia di Amerika, akhir dibongkarkan dan mengakibatkan bayaran berjuta-juta dolar dan menukar dasar syarikat tembakau lah. Jadi saya pergi tanya AI apa yang buat orang putih kerana bukan saja skandal ini, WikiLeaks kisah macam sekarang pandemik Senator Rand Paul, Robert Kennedy Jr. Dan juga Dr. Roland Victor kita di sini hanya individu tertentu saja. Jadi saya tertanya-tanya, saya tanya AI, apa beza antara budaya Kristian dengan Islam? Kerana saya tahu sangatlah, saya bekas Kristian, saya campuri orang Islam. Kerana saya dapati ada beberapa gejala yang buat seorang tu berani kerana benar. Kita tahu kita boleh digertak, boleh takut, tapi ada orang walaupun digertak, diancam maut, diancam kehilangan segalanya, dia boleh kata no, tidak. Dia boleh tegas, dia boleh lawan arus. Tak ramai kan? Satu dua je lah dalam 1,000, 2,000, dalam 1,000,000. Kita tengok mufti pun tak ada yang berani, doktor tak ada yang berani, melainkan Dr. Roland Victor dan 2-3. Peguam pun 1-2 saja. Individu kita tahu siapa yang berani walaupun digertak. Jadi apa yang buat orang-orang ni macam kita ni berani? Saya tertanya. Jadi AI tu bagi saya satu ayat, iaitu Matthew 5:37. Ayatnya begini, dikatakan gospel, ada 4 gospel, 4 kitab Injil, Mark, Matthew, Luke, John. Jadi yang Matthew 5:37 menyatakan bahawa Nabi Isa menyatakan awak hanya cakap ya atau tidak, lebih dari itu dari syaitan. Ya bermakna, dan ini budaya barat di Skandinavia, Jerman. Itu sebab saya hantar anak saya pergi duduk di Jerman. Saya ada 2 cucu Jerman. Kerana di Jerman ni, mula saya pergi Jerman ni, saya ditanya oleh setiausaha kepada tuan rumah saya yang menjemput saya, bagi saya tiket kapal terbang pergi ke Berlin. Itu tahun 2007 ya. Jadi saya ditanya, awak nak duduk kat hotel ke kat rumah tuan? Tuan syarikat lah. Kita ni di Timur ini, kita macam menjaga hati atau takut atau segan untuk kita tanya, betul ke? Kan orang selalu jemput kan, marilah kat rumah, nak ambil lah. Kita macam segan, kita akan tanya betul tak? Di Jerman tidak begitu. Kalau dia cakap ya, tidak. Jadi setiausaha tu tanya saya balik. Begini dia kata, awak nak macam mana? Awak nak duduk hotel ke dengan tuan rumah? Kerana saya nak suka sangat duduk dengan tuan rumah. Saya tak suka duduk hotel. Saya suka duduk dengan, saya nak tengok, perhati, saksikan budaya hidup orang tempatan. Seluruh dunia saya pergi. Saya dapat duduk dengan Jepun, keluarga Jepun yang amat pemalu. Takkan bagi duduk, tapi selepas 2-3 kali pergi, dia bagi mandi bogel sekali semua bagi. Arab saja saya tak dapat. Arab ni dia ada pantang dia, tak dapat lagi lah, belum lagi mungkin satu hari. Di barat Amerika, Skandinavia, Australia, mudah, mereka tak kunci pintu. Jadi dan di Jerman, tuan rumah tu kata, kalau iyalah, dia tak ada macam nak jaga hati kita. Jadi kita dinasihati jangan dengan sewenang-wenangnya menjemput orang Jerman. Katakan orang Jerman tu, dia kata, kita beritahu dia bila-bila boleh datang rumah. Jangan sebut begitu, kerana dia akan bila-bila boleh datang rumah. Atau ada satu kisah, satu orang beli satu motorhome, satu caravan boleh tidur dalam kan. Dan jiran dia yang Jerman itu tanya, puji dia punya van tu, dan yang tuan punya tu bangga cakap, bila-bila you nak pinjam boleh macam tu kan. Betul dia perkataannya. Minta satu hari, kata saya nak pinjam awak punya. Tak boleh lah. Tak, awak kata bila-bila boleh. Tengok kan,
Ini budaya di Skandinavia. Kita di barat, di Polinesia, di inilah, kita jaga hati. Walaupun benar kita tak cakap. Ini jadi masalah. Kerana banyak urusan tak jadi kerana seseorang tu dia merajuk, dia tak nak cakap. Ya? Tapi ini penting kerana tentang masa pandemik banyak orang diam. Ini masalah. Kita rasa kenapa diam, kenapa tak bercakap. Kepada kita serius, tapi ramai jaga hati. Jaga politik lah sebagainya. Dan ini memudaratkan kita. Saya tertanya-tanya kenapa Yusof Rauter pergi lari ke UK, London. Sebagai itulah. Jadi kerana orang barat, orang Skandinavia, dia cakap benar. Kerana ayat tu. Jadi saya tanya pula AI, apa ayat dalam Quran? Ayat dalam Quran banyak, saya pun tahu tapi saya nak baca jugalah. Ini cakap benar ya. Ayat dalam Quran surah Al-Ahzab 33-70. Ya. Wahai orang beriman, takwa kepada Allah dan cakap satu kata yang benar cara direct. Dan juga ada ayat, saya dah baca dulu surah Ar-Ra'd apa, bahawa Allah tahu apa dalam hati kamu. Kamu cakap ke tak cakap, Allah tahu. Jadi orang beriman ni, dia kata kalau aku tak cakap benar, matilah saya, Allah tahu. Saya berbohong. Tapi saya berdialog dengan AI bahawa kadang kita ada fatal. Fatal ialah, tak apalah saya diam, tak apalah nanti saya taubat. Menyangkakan boleh bertaubat. Tak dikira dosa dia. Seolah dia ada kontrak dengan Allah. Itu tak baik ya. Jadi nak menguatkan iman kita supaya jangan takut untuk bercakap benar. Kerana Allah bersama orang cakap benar. In tansurullah hanya surukum wa yusabbih aqdamakum. Siapa bantu dalam urusan Allah itu cakap benar, Allah akan bantu urusan dia. Jangan takut. Kalau cakap benar, walaupun awak digertak, Allah bantu kamu. Itu kepercayaan. Kristian barat begitu. Amerika kita tengok ada yang boleh bersuara tau. Macam kes vaksin, dia berani bersuara tapi dia dicemur. Orang yang menentang Fauci ini, belakang tu ada media-media yang leftist, yang George Soros, yang WHO, yang Tedros, yang Rothschild akan memburuk-burukkan Trump, memburukkan Rand Paul, memburukkan siapa lagi itu, Robert Kennedy Jr. Burukkan dia. Dia kata ini bukan doktor. Mereka akan burukkan kamu ini, gila ni, marepek ni. Media mempengaruhi orang. Jadi macam mana perasaan orang. Jadi kita di Timur ni kecil hati. Alamak, orang pandang rendah saya lah. Malulah. Di barat dia tak malu. Bukan dia kasar. Dia jaga adab. Saya campur orang barat, saya tahu. Tapi mereka berani bersuara. Kalau ya, tidak. Mereka tak setuju, mereka bersuara. Mereka tak akan diam. Angguk aja. Apa yang bezakan? Pembawaan. Dari kecil lagi. Didik orang tua untuk bercakap benar. Kita tak boleh. Di Timur, saya orang Cina tak boleh. Awak tak boleh bercakap pun. Tak boleh kelihatan pun. Ya, kalau bercakap, lawan orang tua, dipandang rendah. Dimarahi. Di barat tidak. Seorang budak boleh cakap benar. Dia speak up. Dia cakap, saya tak setuju. Kita tak boleh sebut, saya tak setuju. Perkataan tidak. Malah, kalangan satu kaum, kita cakap, ya ke tidak, dia begini. Tidak, dia tak bergerak. Ya, dia begini. Takkan terus terang. Ini jadi masalah kepada kita. Siapa boleh terus terang sini? Undang-undang suruh diam. Salam. Ini maksud saya, Saudara Badar. Walaupun undang-undang suruh diam, orang yang berani kerana benar ni, dia tak akan berdiam. Roland Victor. Undang-undang suruh dia diam. Dia doktor. Dia digertak, dia boleh tarik lesen dia sebagai doktor, but he refused to be diam, dan dia Kristian. Jadi saya percaya nanti saya tanya dia dipengaruhi kerana kita ni semua cakap benar ke tidak kerana bimbingan, kerana orang tua, kerana ada contoh, ada role model. Siapa role model kamu masa kecil? Siapa yang jadi hero saya semasa kecil? Mesti sama ada ayah, mesti sama ada abang, seorang pakcik, seorang guru yang tunjuk contoh, tegas kerana benar. Tapi kalau kita tengok orang tua kita, cikgu ke pemimpin ke, dia takut lah. Bila depan dia kata dia diam. Lepas tu dia kata jaga hati ke apa kan, akan bagi contoh dan pengaruh yang buruk kepada kita.
Undang-undang mesti menentang kebenaran. Undang-undang kata awak bocor rahsia boleh diambil tindakan. Macam tu. Diamlah, baik diam. Nanti awak punya keluarga. Ini lagi satu ayat yang cantik. Bukan saja dalam Kristian, dalam Islam ada satu ayat amat cantik ni. Ayat ni surah An-Nisa ya. An-Nisa 4, surah 4 lah, ayat 135. Wahai orang beriman, istiqamah, diri tegap dalam keadilan, saksi untuk Allah walaupun menentang dirimu. Jadi saksi untuk Allah walaupun menentang dirimu, orang tua kamu atau saudara mara kamu, sama ada awak kaya atau miskin. Tengok kuatnya ayat ni. Surah An-Nisa ayat 135. Kuat tau. Walaupun nanti ibu bapa awak susah, nanti keluarga engkau susah, engkau susah, engkau miskin ke kaya ke apa ke. Kadang orang kaya lagi susah. Awak miskin pun susah kan. Kaya lagi susah, dia banyak kepentingan. Tapi saya pernah jumpa orang kaya yang masa vaksin kan, dia tak takut. Saya tak mahu sebut nama lah, tapi kerana tak ada izin mereka lah, Roland Victor adalah, saya kenal dia. Maksud saya, kita dah tengok dah, banyak kes dalam hidup kita, kita lihat depan mata kita, siapa bercakap benar, siapa berbohong. Dan masyarakat atau kemuliaan, kebenaran, jiwa yang mulia, otak yang waras akan pandang rendah. Malaikat pandang rendah, Allah pandang rendah kepada orang yang berbohong, tak berani bersuara. Apakah anda antara itu? Itu dia. Kalau syabas, tahniah, alhamdulillah. Kalau anda seorang yang berani, bukan main apa orang kata, main jerit kat orang ke apa, cakap dalam majlis yang betul, cakap bila berpeluang, minta izin, tapi cakap. Kata maaf Encik, maaf Tuan, saya nak protect, saya nak suara sesuatu, saya nak nyatakan sesuatu boleh, atau tulis, ya. Jadi saya rakamkan ini bahawa Kristian dipengaruhi oleh Puritan, Katolik juga, ya. Saya boleh kata Kristian ni taat. Cuma kita kata asas dia ada syirik lah. Tapi ketaatan tu yang buat orang Skandinavia, orang Eropah. Cuba fikir, kalau tidak ada Eropah, ya ada orang putih yang jahat. Tapi kalau tidak ada Eropah, kita tak ada hak. You tengok, Amnesty International Barat. Bulan Sabit Merah Barat. WHO pun Barat lah. Tapi maknanya institusi-institusi memperjuangkan keadaan freedom of press, kebebasan akhbar, satu konsep daripada Barat. Dan kita cuma amalkan demokrasi daripada Barat, satu orang, satu undi. Mana daripada kita, mana daripada Islam? Awak kena taat, awak kena diam, awak kena ikut. Betul ke? Ini yang kita keliru. Jadi ayat yang saya beritahu tu melainkan benar. Depan khalifah pun macam tadi, pagi tadi saya kongsi bahawa wanita tua tu cakap tak apa, depan Allah saya akan berikan penyaksian menentang Saidina Umar, Khalifah Umar. Dia tak tanggungjawab. Jadi bercakap benar, dia berani cakap benar tu. Dan khalifah itu akur. Walaupun dia kata garang kan Khalifah Umar, tapi dia tahu itu benar. Kita orang besar, kalau kita menteri, orang cakap benar depan muka kita, kita buat dek saja. Kita tak respect. Kita sangka kebesaran kita lah kononnya, ya. APEC. Joint NGO pun ada yang APEC tak setuju dalam NGO tu. Macam mana nak APEC? Saya cakap dalam, saya bersuara terhadap, dia nak tahu apa saya suara. Terhadap Ustaz Ahli Awang. Ini kisahnya, satu kali saya ceramah di selatan Negeri Sembilan ke Johor, datang jemaah ini masa Semangat 46. Dia datang kat saya dan kata, Ustaz, mereka anggap saya Ustaz lah masa tu, 87. Ustaz, kat 90 ni. Semangat 46 lah, 90. Ustaz, bagaimana tentang hukum kafir ni UMNO? Kenapa pula? Kenapa pula? Ialah Semangat 46 masih perjuangkan UMNO. Dasar mereka masih perlembagaan UMNO. Kepada PAS dan isytiharkan, mereka tu kafir. Okey, ini cerita benar. Saya cerita. Apa maksudnya? Kita tak boleh solat di belakang mereka. Kita solat dua imam. Sembelihan mereka kita tak makan. Anak mereka kita tak boleh nikah. Tak boleh solat berjamaah sama. Kita tak bagi salam. Jadi apa saya jawab? Okey, saya akan bangkitkan ini dengan pimpinan PAS.
Saya jawab. Itu saja saya boleh jawab. Saya balik ke HQ, Pejabat Harakah, Pejabat Agung di Taman Melewa Indah. Taman Melewa. Saya jumpa masa tu ada Ustaz Hassan Syukri, Ustaz Nakai, ada berasingan, Ustaz Abdul Hadi, Hassan Syukri, dan Sanusi pun ada. Lain-lain, tapi Ustaz Hadi dan Hassan Syukri saya percaya ada sama. Ya. Saya bangkit. Saya tanya. Banyak peristiwa lah. Saya depan Ustaz Nik Aziz pun ada, orang suruh saya tarik balik. Saya istiar pada Ustaz Aziz, awak Amir Mukminin, orang sekeliling kamu ni problem. Cakap ni. Jadi awak kena bertanggungjawab. Saya cakap macam tu kat Nik Aziz. Mereka anggap kasar, tapi orang Kelantan ni, suara lembut kata, Ridwan kena tarik balik. Ustaz Nik Aziz senyum sajalah. Saya kata, tak, awak Amir Mukminin. Saya baiat kepada jemaah PAS kerana Islam. Kalau tidak, saya masuk PAS buat apa? Ya. Masa kapir mengkapir, nak dengar ke cerita tak payahlah. Ustaz Adi jawablah, kita tak panggil UMNO kapir, kita hanya menyatakan batasan-batasan antara iman dan kufur. Lepas tu kita gunakan hujah balik, kata pemimpin tak boleh cakap macam tu. Rakan saya lah Kamako, pemimpin tak boleh cakap macam tu. Pemimpin kena tanggungjawab. Kerana kalau you kata merokok tu makruh, mereka buat harus. Kalau you cakap haram, mereka buat makruh. Orang bawah ni, dia lebih-lebih tau. Kalau you kata UMNO ni langgar hukum Islam, mereka kata kapiak terus. Ini yang berlaku lah. Okey. Jadi kepada saya, banyak masalah boleh selesai kalau kita tukar budaya kita ke budaya benar. Ya. Kerana kalau kita jumpa sesuatu tak benar, kita protes cara baiklah. Jangan buat revolusi dan pejabat pergi jumpa bos. Ada masa lapang tak boleh saya cakap tak. Bos cakap hari tu kan, saya rasa ada benda tak benar. Bos respect lah. Kalau dia respect, ini orang dididik baik tentang kebenaran. Orang bawah tu berani bersuara dah. Kalau berani bersuara, dia melalui pendidikan yang baik, yang Islamik. Kalau dia Kristian, yang Kristian betul. Kalau dia Buddha, yang Buddhis betul. Orang ini, kepada saya, Allah melindungi. Ini kepercayaan saya lah. Okay? Itu saja saya dapat sampaikan. Budaya berani ini ialah pembawaan. Dan kenapa kita pengecut? Mungkin kerana tak baca ayat-ayat Quran itu, tapi saya percaya ialah kerana sekeliling dia pengecut. Jadi sekarang kamu nak berbeza dengan orang lain tak? Sekeliling dia pengecut. You ni sama. You individual lah. Individualism ini di barat. Individual dia suka buat. Dia asal dia tak kacau awak, dia berani. Dia buat dek aja. Ini budaya barat. Kalau you pergi New York, jangan terkejut. Kalau you pergi New York, jangan terkejut tengok semua jenis warna. Orang perangai macam-macam, dia tak kisah. Kerana individual rights. Sini conform, you kena conform. Pakai semua uniform sama. Di barat tu sekolah dia mana pakai uniform. Sini kena. Jeput kena semua tak boleh. Sana tentera pun ada yang kata saya tak mau pergi perang. Ada. Muhammad Ali peninju kan. Dia kena pergi perang Vietnam, dia kata tak mau. Dia ditarik dia punya world title, world heavyweight champion of the world boxing title, ditarik oleh Kongres ke mahkamah. Kata awak enggan pergi perang, awak punya title. Dia campaign tu, 6 tahun dia kena ban. Dia campaign. Itu orang berani. Orang hitam. Kisahlah Martin Luther King mungkin dah tahu. Sebagainya. Okey, itu saja. Faham. Ya, saya banyak bersuara saudara. Saya depan cikgu pun bersuara. Depan padri pun saya bersuara. Ni bab agama saya bersuara. Kes Baitul Mal. Saya kata Baitul Mal haram dari segi Islam. Bank Islam lagi haram. Saya kena sebut. Dan saya sebut cara lembut. Cara budaya timur. No, it's haram lah. Backdoor riba ni, come on lah. Itu kita ada ulama patuh syariat. Diupah. Macam vaksin ni, kes ini. Saya bukan kata saya anti-vaksin. Tapi orang memanipulasikan. Orang memutarbelikkan berita, memutarbelikkan kenyataan. Kita haramkan kita mesti berhak bersuara. Bukan kita gila ke protes. Tak ada, kita diam dalam Allah. Allah lindungi kita tenteram, kita aman. But you must speak the truth. Okay? You mesti cakap yang benar pada waktu yang sesuai. Okay, tentang Anwar ni semua, kena beritahu yang benar lah. Saya rasa dia satu terma sajalah. Ni Melaka ni. Dan orang yang naik ni ganti pun saya tak ada respect lah. Saya beritahu lah. BN UMNO ni saya tak ada respect. Saya respect negara ni. Saya respect perlembagaan. Ini lagi satu benda di Amerika Syarikat. Mereka sumpah pada perlembagaan lah. Bukan pada presiden lah.
sumpah pada perlembagaan, saya sumpah pada perlembagaan. Rukun negara, perlembagaan kebenaran dan ketaatan kepada negara. Saya percaya mereka ini tidak taat kepada undang-undang lah. Memutabelikan undang-undang. Menyapu khazanah negara tak boleh dibenarkan, kerana untuk generasi kita akan datang ini harta cucu cicit kita, kita kena pertahankan. Siapa berani pertahankan, dia orang yang benar. Siapa yang takut, pengecut. Itu sajalah. Jadi politik ini susah payah. Saya tengok susah. Saya harap Cina, Melayu semua bersatu atas kebenaran. Sokonglah parti yang benar. Sokonglah mereka yang tidak ada rasuah. Rasuah ni penyakit, kanser. You tahu tak kanser? Bara. Dia sapu duit seorang. Dia bukan kisah kita. Orang sapu rasuah ni syaitan. Buaya. Penderhaka. Dia bukan rakyat tau. Dia benci negara kita. Dia bukan sayang negara kita. Dia tipu kita. Dia salah guna amanah. Dia pecah amanah. Faham tak pecah amanah? Tak ada efek. Kita sebut pecah amanah tak ada efek. Neraka ada efek tak? Jahanam ada efek tak? Pengadilan Allah ada takut tak? Tak ada kan? Allah tolong kita. Itu aja. Kalau kita tak ada ketakutan hati kan, maknanya hati itu sudah buta, sudah dihijab. Tapi Allah, Cina cakap tin yaungan lah. Langit ada mata, mana Allah boleh nampak. Quran semua kata, awak cakaplah Quran apa, ia akan jadi saksi terhadap kamu. Ya, saya jadi saksi terhadap kamu. Saya makhluk aja lah, tapi Allah lebih Al-Hayyum Al-Qayyum, malaikat ada, jadi saksi terhadap kamu. Barulah mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Salamun alaikum.